Pertikaian mengenai hak milik dan kedaulatan wilayah Sabah telah dipersoalkan oleh pihak yang mendakwa diri mereka sebagai waris-waris Kesultanan Sulu sejak pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Dari saat itu, Malaysia telah menentang dengan konsisten sebarang usaha yang menggugat keberadaan Sabah sama ada dari segi serangan ketenteraan, tomaan umum dan hujahan perundangan. Mari kita lihat perjalanan panjang tentang isu tuntutan Sulu ke atas Sabah. Kekuasaan Kesultanan Sulu pada awalnya hanya merangkumi Kepulauan Sulu sahaja, manakala daratan Borneo Utara adalah di bawah kedaulatan Kerajaan Brunei. Perang Saudara Brunei kemudiannya berlangsung pada tahun 1665 di mana Sultan Muhyiddin turut meminta bantuan dari Sultan Sulu iaitu Sultan Shahabuddin untuk memastikan baginda mendapat kemenangan penuh. Sebagai balasan, Sultan Muhyiddin menjanjikan kawasan pantai timur Sabah kepada Kesultanan Sulu. Pada akhir Perang Saudara Brunei, Sultan Hakumuddin telah dibunuh dan takhta Kesultanan Brunei kekal dalam genggaman Sultan Muhyiddin. Menurut Tarsilah Brunei, bantuan Sultan Sulu tidak pernah berlaku kerana tentera Sulu bersembunyi di Pulau Keingaran kerana gentar dengan kepahlawanan dan kekuatan tentera lawan. Hanya setelah mengetahui kemenangan berpihak kepada Sultan Muhyiddin, mereka mendarat di Pulau Cermin. Oleh sebab itu, Kesultanan Brunei menolak tuntutan Kesultanan Sulu ke atas wilayah pantai timur Sabah dalam Tarsilah Brunei. Seiring masa berlalu, keberadaan Kesultanan Sulu dan masyarakat Sulu di pantai timur Sabah terus berlangsung atas kedudukan demografinya yang lebih dekat dengan Kepulauan Sulu. Sultan Muhyiddin atau berganti-bergantinya pula tidak pernah mencabar kedudukan wilayah pantai timur Sabah di bawah Kesultanan Sulu. Hal inilah menyebabkan Overbeck menamakan Kesultanan Sulu sebagai penama dalam perjanjian pada tahun 1878. Pada 22 Januari 1878, Sultan Sulu Sultan Jamalul Alam telah menandatangani sebuah perjanjian pajakan dengan Gustav von Overbeck dan Alfred Dent dari Syarikat British Borneo Utara atau SBBU. Perjanjian itu memberi hak pajakan dengan bayaran $5,000 Melaya setiap tahun untuk diserahkan kepada Sultan Sulu yang meliputi dari Sungai Sibuku hingga Sungai Padasan. Dengan perjanjian ini, Dent dan Overbeck dilantik menjadi Datuk Bendahara dan Raja Sandakan. Sebelum perjanjian 1878, sebuah perjanjian pajakan yang sama telah ditandatangani oleh Sultan Brunei, Sultan Abdul Momin pada 29 Disember 1877, iaitu sebulan sebelum perjanjian SBBU dengan Kesultanan Sulu. Perjanjian itu telah menyatakan wilayah yang diberikan termasuklah Paitan hingga Sungai Sibuku yang bertindih dengan wilayah yang dinyatakan dalam perjanjian 1878 dengan Kesultanan Sulu. Overbeck juga dinamakan sebagai Maharaja Sabah, Raja Gaya dan Sandakan. Ini menunjukkan sehingga 1877, Kesultanan Brunei tidak mengiktiraf pemberian wilayah pantai timur Sabah kepada Kesultanan Sulu. Sungguh pun penyerahan wilayah telah diberikan kepada Overbeck dan Dent. 6 bulan kemudian, Sultan Sulu memberi hak pajakan pula kepada Sepanyol untuk mengusahakan wilayah timur Kalimantan Utara sedangkan terdapat pertidihan tanah. Oleh itu, pada 7 Mac 1885, Britain, Sepanyol dan Jerman telah menandatangani Protokol Madrid yang mengiktiraf kependudukan British termasuklah di Borneo Utara dan melepaskan kesemua tuntutan ke atas Borneo Utara termasuklah Pulau Banggi, Balambangan dan Malawali. Kesultanan-kesultanan Islam di selatan Filipina adalah wilayah paling akhir yang jatuh di tangan penjajah Sepanyol kerana penentangan yang begitu kuat. Namun, akhirnya sebuah perjanjian telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Kesultanan Sulu pada 30 April 1851 setelah Kesultanan Sulu tumpas diserang armada Sepanyol. Melalui perjanjian tersebut, Kerajaan Sepanyol menganggap Sulu sebagai jajahannya sedangkan Kesultanan Sulu menterjemah kedudukan Kepulauan Sulu sebagai negeri naungan di bawah Sepanyol. Pada 1903, sebuah lagi surat perjanjian ditandatangani oleh British dengan Sultan Jamalul Kiram II dengan kenaikan bayaran dari $5,000 kepada $5,300 Melaya setahun. Ketan serahan wilayah digunakan dan tidak lagi persewaan. Melalui perjanjian Paris pada 1898, Amerika Syarikat mengambil alih penjajahan negara Filipina dari Sepanyol. Antara perkara yang dipersetujui dalam perjanjian itu termasuklah sempadan laut kekuasaannya dari luar pesisir pantai timur Sabah yang turut bermakna kuasa kolonial Sepanyol dan Amerika Syarikat tidak memasukkan Sabah dalam wilayah Filipina. Kesultanan Sulu telah menandatangani perjanjian Kapeta dengan Amerika Syarikat pada 22 Mac 1915 dan bersetuju melepaskan kedaulatan Kesultanan Sulu kepada Amerika Syarikat. Sultan hanyalah berkuasa dalam hal-hal adat istiadat dan agama Islam sahaja.
Dengan penjajahan Kapenter, Kesultanan Sulu telah terbubar sama seperti Kesultanan Melaka yang terbubar setelah dilenyapkan oleh Portugis atau Kesultanan Patani yang telah diserapkan ke dalam kedaulatan negara Thai. Pada 7 Jun 1936, Sultan Jamalul Kiram II telah mangkat dan berlakunya kecelaruan berkenaan waris sah Kesultanan Sulu kerana baginda tidak memiliki zuriat. Perbalahan di kalangan kerabat diraja telah menimbulkan persoalan berkenaan penerima bayaran tahunan yang sah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebuah keputusan kehakiman telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Borneo Utara yang dikenali sebagai Keputusan McCaskey pada 18 Disember 1939. Dalam dokumen ini juga merujuk kepada serahan wilayah dan bukan pajakan, di mana wang serahan dibahagikan kepada waris-waris yang disenaraikan mengikut kedudukan waris. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 26 Jun 1946, SBBU telah menyerahkan kesemua wilayah Borneo Utara kepada Kerajaan British. Apabila negara Filipina mendapat kemerdekaan dari Amerika Syarikat, Perlembagaan Republik Filipina 1947 terus mengekalkan sempadan negara yang diwarisi dari Amerika Syarikat dan Sepanyol tanpa memasukkan Borneo Utara. Pada 27 Mei 1961, berita pembentukan Gagasan Malaysia diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman telah menimbulkan kegusaran kepada Puteri Tarhata Kiram. Gesaan Puteri Tarhata telah mendapat perhatian hebat dari akhbar-akhbar Filipina dan seterusnya memberi tekanan kepada Presiden Macapagal untuk menuntut Borneo Utara. Presiden Macapagal menyerahkan surat tuntutan kepada pejabat kedutaan British pada 22 Jun 1962 yang menyatakan Filipina memiliki kedaulatan ke atas wilayah Borneo Utara. Namun, British tidak melayan perkara tersebut tetapi menasihatkannya untuk menghentikan tuntutan ke atas Borneo Utara. Perkara itu turut diutarakan di persidangan PBB pada 1962, tetapi pihak British berhujah bahawa rakyat Borneo Utara tidak menyokong idea kemasukan Sabah ke dalam Filipina. Sebelum tertubuhnya Persekutuan Malaysia, Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu telah membentuk Suruhanjaya Cobalt bertujuan untuk memungut dan menentukan pandangan masyarakat tempatan di Borneo Utara mengenai cadangan Persekutuan Malaysia. Laporan akhir Suruhanjaya Cobalt telah mendapat sokongan majoriti dari penduduk tempatan. Masih tidak yakin dengan hasil Suruhanjaya Cobalt, Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Presiden Indonesia Sukarno tetap menunjukkan penentangan terhadap cadangan Persekutuan Malaysia. Ketiga-tiga pemimpin tertinggi Filipina, Indonesia dan Tanah Melayu akhirnya bertemu di Manila pada 30 Julai hingga 5 Ogos 1963 di Konferensi Manila yang berakhir dengan Manila Accord. Melalui Manila Accord, ketiga-tiga negara bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian penubuhan Malaysia dan isu wilayah Borneo Utara secara aman melalui penilaian PBB sebagai pihak berkecuali. Berikutan dari itu, pihak PBB telah menggerakkan misi Malaysia PBB yang diketuai oleh UTAN kali ini bagi pihak PBB pula. Hasil dapatan misi telah dihebahkan pada 14 September 1963 dengan persetujuan oleh UTAN untuk penubuhan Persekutuan Malaysia. Kerajaan Filipina telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada 17 September 1963 dan tidak mengiktiraf Malaysia sebagai tanda protes terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia. Namun begitu, hubungan diplomatik dijalin semula pada Mei 1964. Pada tahun 1967, sebuah operasi telah dirancang secara rahsia untuk menceroboh dan merampas Sabah dari Kerajaan Malaysia. Ianya dinamakan Operasi Merdeka. Pemuda-pemuda Moro dari wilayah Islam Selatan Filipina telah direkrut untuk menjalani latihan ketenteraan di Pulau Corregidor untuk operasi itu. Walau bagaimanapun, mereka tidak pernah diberitahu tujuan latihan ketenteraan tersebut. Akhirnya, mereka mendapat tahu bahawa misi mereka adalah untuk menceroboh Sabah dan membunuh sesama saudara Islam. Oleh sebab itu, pelatih-pelatih tersebut menghantar surat petisyen supaya mereka dilepaskan dari latihan tersebut dengan alasan layanan tidak adil dari pegawai askar. Pada 18 Mac 1968, askar Filipina telah menembak mati para pelatih Moro untuk menutup rahsia tentang operasi ini dari pengetahuan umum dan juga masyarakat antarabangsa. Namun dikatakan seramai 300 orang terbunuh dalam kejadian tersebut. Hari ini kejadian ini dikenali sebagai pembantaian Jabidah. Kejadian pencerobohan Pegana Sulu di Lahad Datu pada 11 Februari 2013 merupakan sebuah peristiwa berdarah yang menggegarkan bumi Sabah. Seramai 235 orang penceroboh Sulu menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara yang telah dihantar oleh Jamalul Kiram III. Mereka mahu menuntut Sabah kembali menjadi wilayah Kesultanan Sulu dan enggan diusir keluar dari situ. Kerajaan Malaysia telah memberi tempoh sehingga 28 Februari 2013 kepada mereka untuk kembali semula ke Filipina, namun mereka masih juga berdegil.
Pasukan Polis Malaysia telah mengepung peganas Sulu di Kampung Tan Duo dan kejadian berbalas tembakan berlaku mengakibatkan kematian 2 orang anggota keselamatan negara. Susulan itu, pada 7 Mac 2013, Jamalul Kiram III telah mengumumkan gencatan senjata di pihak Sulu. Namun, Najib bertegas supaya gencatan senjata hanya akan dipersetujui oleh pihak Malaysia jika sekiranya pasukan penceroboh meletakkan senjata tanpa syarat dan menyerah diri. Obdaulat berakhir dengan 52 orang peganas Sulu terbunuh termasuk ketua kumpulan berpangkat jeneral. Kejadian pencerobohan peganas Sulu ini menjadi asas untuk Malaysia menghentikan pembayaran wang serahan berjumlah RM5,300 setahun kepada waris Sulu sejak 2013. Tidak berpuas hati dengan terhentinya penyaluran wang serahan tahunan dari kerajaan Malaysia, waris-waris Kesultanan Sulu memulakan tuntutan melalui saluran perundangan antarabangsa. Peguam waris-waris Sulu iaitu Paul Cohen dan Elizabeth Mason telah merujuk Pejabat Hal Ehwal Luar Commonwealth dan Pembangunan UK berhubung ke pengerusian kes timbantara di Mahkamah UK. Perkara tersebut telah ditolak. Pada 31 Januari 2018, waris Sulu telah memohon rundingan semula bayaran wang ihsan Perjanjian 1878 di Superior Court of Justice Madrid untuk melantik penimbang tara. Mahkamah Madrid telah melantik penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa. Kes arbitrasi bermula pada 19 Julai 2019 tanpa keterlibatan Malaysia kerana pihak Malaysia kekal dengan pendirian bahawa Perjanjian 1878 adalah serahan wilayah dan bukan sewaan atau pajakan yang bermaksud ianya tidak tertakluk kepada sebarang timbang tara. Dalam sebuah surat dari Peguam Negara Tommy Thomas kepada waris Sultan Sulu mengusulkan untuk menyelesaikan kes tersebut tanpa melibatkan timbang tara di mahkamah serta menyatakan kekesalan berhubung pemberhentian bayaran setelah kejadian pencerobohan Lahad Datu pada 2013. Beliau menambah Malaysia kini sanggup membayar tunggakan dari 2013 hingga 2019 berjumlah RM48,300 Malaysia. Surat itu menjadi satu penghadang besar kepada kerajaan Malaysia kerana ianya menggunakan nama Jabatan Peguam Negara semasa di bawah Teraja Tommy, sedangkan ianya bercanggah dengan dasar-dasar kerajaan serta tidak pernah mendapat persetujuan mesyuarat Jemaah Menteri. Kes penimbang tara turut difailkan di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pada 14 Januari 2020. Mahkamah tersebut telah memutuskan bahawa Perjanjian 1878 tidak mengandungi apa-apa peruntukan penimbang tara. Oleh itu, penimbang tara tidak berkuasa untuk menyelesaikan isu berbangkit. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu juga telah memutuskan kes pertikaian yang timbul dalam Perjanjian 1878 perlu dirujuk kepada Mahkamah Malaysia dan bukannya Sepanyol. Kes timbang tara Sulu Sabah telah berlangsung di Mahkamah Madrid, Paris, Belanda dan Luxembourg sejak 2018. Aset-aset Malaysia di luar negara berisiko dirampas seperti 3 bangunan diplomatik di Paris pada 2023 dan pada 2022 aset syarikat minyak dan gas milik Malaysia, Petronas Azerbaijan dan Petronas South Caucasus dengan nilai mencecah lebih $2 bilion Amerika. Sungguh pun mahkamah tersebut telah mengumumkan Final Award atau Partial Award dalam tempoh 8 tahun ini, namun kemudiannya kesemua telah terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan. Pada Disember 2023, Mahkamah Penjenayah Madrid telah menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kepada Dr. Stampa setelah beliau didapati bersalah menghina mahkamah dengan mengingkari keputusan Mahkamah Madrid untuk membatalkan kes tuntutan Sulu dan beliau turut diharamkan dari menggalas tugas penimbang tara untuk tempoh setahun. Terbaru, Mahkamah Rakyat Paris juga telah membatalkan Final Award kepada waris-waris Sulu dan mengarahkan mereka untuk membayar €200,000 untuk kos pengadilan. Kemenangan ini disifatkan sebagai kemenangan besar sejak Malaysia diheret untuk mempertahankan kedaulatan negara di medan perundangan dunia. Bagaimana waris-waris Sulu boleh menanggung kesemua proses kehakiman antarabangsa dan kos-kos lain yang begitu besar sedangkan Kesultanan Sulu dikenali sebagai sultan termiskin di dunia? Jawapannya adalah Therium Capital Management Limited, sebuah syarikat pembiaya proses perbicaraan undang-undang antarabangsa yang berpekalan di London. Syarikat ini membiayai proses perbicaraan undang-undang di seluruh dunia dan mendakwa setakat ini ia telah mewakili tuntutan keseluruhan melebihi $100 bilion Amerika termasuk kes-kes berprofil tinggi. Therium telah diperkenalkan oleh peguam waris-waris Sulu iaitu Paul Cohen. Seterusnya, Cohen masih berdegil dan mengheret Mahkamah Sepanyol pula pada September 2024 dengan $18 bilion Amerika atas tuduhan pembatalan Stampa yang dituduh sebagai penafian keadilan. Namun kes itu telah dibatalkan di Mahkamah Sepanyol. Sabah hari ini dalam Malaysia ternyata makmur dan sejahtera berbanding Sulu ataupun Filipina.
Bahkan orang-orang dari Filipina sendiri yang datang mencari nafkah di Sabah dan mendapatkan keperluan harian kerana kemakmuran yang jauh lebih elok. Sungguh pun kes Sulu terhenti buat setakat ini dengan kemenangan Malaysia di Mahkamah Perancis pada Disember 2025. Kita perlu terus mempertahankan kedaulatan negara sama ada di medan perundangan ataupun fizikal dalam memastikan kehendak penduduk Sabah terjamin dan terlindung dari anasir-anasir luar yang boleh menggugat ketenteraman negara.